Saya rasa dah 6 prinsip madani tadi saya dah terang satu-satu yang dipertikaikan oleh Haji Hadi. 6 prinsip itu yang Haji Hadi kata ini adalah daripada barat, adalah madani yang menipu bila Haji Hadi berucap dalam muktamar PAS. Jadi kita baca satu persatu tadi dan saya terangkan satu persatu. Konsep madani, apa dia 6 perkara tu? Kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat menghormati, keyakinan dan ihsan. Satu pun tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Kalau dia nak kata bertentangan, dia kena bawa lah. Okey, dari segi kemampanan contoh. Kajian madani, kemampanan itu. Di mana yang bertentangan? Di mana program-program kemampanan yang bertentangan Islam? Kena sebut lah. Kalau sekadar cakap ucapan dalam parlimen, mengatakan madani itu adalah benda hanya kerana nak menipu orang Islam, ini bukan level Presiden PAS. Bercakap macam itu. Kemudian aku kata pula, ni adalah satu istilah yang diambil daripada barat. Kan? Seperti reformasi, Islam liberal, Islam sekular. Engkau yang gelarkan. Dalam konsep madani tak sebut pun dalam ni. Islam liberal, kan? Sekular tak ada dalam 6 perkara dalam madani, tak sebut pun. Tapi kau yang cipta, engkau yang tuduh. Lepas tu kau nak kata madani itu tak betul. Apa lagi ucapan dia? Dia kata kekayaan berpusing di kalangan orang-orang tertentu. Sekadar ayat macam itu yang kau nak kata. Kan? Kekayaan berpusing di kalangan orang tertentu. Sebutlah kekayaan siapa? Kekayaan Janawi bawa. Bukannya bawa madani. Kekayaan Mai Jongkong. Bukan bawa madani. Yang dicekup sekarang ni, dia oleh sekarang ni, semua kes-kes yang berlaku sebelum zaman madani. Zaman kau lah. Tapi Haji Hadi kata apa? Kerajaan yang ada ini, kekayaan berpusing di kalangan sendiri. Sebutlah contoh. Anak Anwar Ibrahim ke? Anak Zaid Hamidi ke? Sebut contoh. Siapa yang kaya kerana diagihkan oleh kerajaan. Macam mana Anwar nak agih ada anak dia? Dia sendiri pun, gaji dia yang halal tu pun dia tak ambil. Kalau yang halal dia tak ambil, tak masuk akal lah saudara. Dia nak ambil yang haram. Yang halal dia tak ambil, dia nak ambil yang haram ke? Kan? Ini masalah ucapan Haji Hadi ni. Dia bina persepsi. Kan? Supaya ahli-ahli walaupun kata, oh kena sokong PAS. Kerajaan hari ini, kaya di kalangan mereka saja. Satu contoh dia tak boleh nak bagi. Hutang banyak dia kata. Ni ucapan ni ucapan dasar Haji Hadi. Kerajaan mengalami hutang banyak. Hutang banyak zaman bila yang buat? Zaman madani ke? Anwar ambil alih. Jadi angka sumpah saja Perdana Menteri 1.5 trilion Anwar tanggung. Dan dia bayar sekarang ini. Dan hutang dibayar semakin lama semakin mengurangkan Anwar mengurangkan hutang. Kan? Bila orang cakap kat parlimen, kau tak datang parlimen. Bila Anwar bentang kan kat parlimen, kau tak hadir. Ini masalah Habib Hadi. Dia tak datang parlimen. Dia tak tahu tapi ditembak kat luar. Cuba poin-poin ucapan dia tu dia kemukakan depan Anwar Ibrahim waktu PMQT. Baru senang Anwar nak jawab. Masalah ni kau cakap kat mentama kau depan Prabowo, anak orang yang tolol dia boleh dah kau temerang. Last kali riba. Kerajaan riba. Bawah dia itu Islam sangat ke 3 bulan nak tanya. 3 bulan zaman kau tu Hadi tak ada riba ke? Tu sembang lah tahun 80-an modal boleh lah. Kan? Selagi Islam tak pegang ekonomi dunia, kau tak sembang lah bab riba ni. Kan? Nak buat bank pun orang Islam. Siapa yang ada bank? Yang ada bank sendiri orang Islam. Itu pun bergantung dengan dunia ni. Islam kena kuasai dunia baru boleh kau nak hapuskan riba ni. Selagi kau nak buat kedai runcit pun tak boleh. Kau nak sembang nak hapuskan riba. Duduk di Kelantan tu pinjaman tak ada riba ke? Tak ada riba ke? Tak ada urusan di Kelantan riba. Kau beli kereta Mercedes, wakil-wakil rakyat beli Mercedes. Beli kereta, beli apa, tak ada melibatkan riba. Sembang boleh lah. Kan? Habis. Ini ucapan yang aku tatip tadi dalam ucapan Lebih Hadi. Dalam ucapan dasar dalam muktamar dia. Kan? Yang sempat aku catat, ada lagi berapa banyak tak sempat. Yang sempat poin-poin dia je. Yang kita kena jawab. Kan?